Assalamualaikum. Pilot kita hari ni ialah kita nak bawa nenek suami pergi cek mata. Cek mata ni dekat Hospital Besar Kota Baru, HRPZ2. Dia dah ambil temu janji dah sebelum ni. Jadi hari ni kita ikut temu janji yang doktor bagilah. Ni first time pergi dekat hospital ni. Sebab sebelum ni dia nampak lagi, sekarang dia tak berapa nak nampak dah, banyak sangat lah tak nampaknya kabur. Jadi kita kena pergi jumpa doktor lah, cek apa yang patut. Sebelum tu dah turunkan dia kat sini kena ambil kursi roda lah, sebab dia tak larat sangat nak berjalan. Maklumlah umur dah 80 lebih kan. Jadi dia tak berapa lah kuat nak berjalan, jadi kena ambil kursi roda. Video ni kita cepatkan lah sebab panjang sikit. Okey, dah dapat kursi roda. Suruh nenek duduk dekat kursi roda ni. Jadi lepas tu kita tolak dia, terus pergi naik tingkat 3. Klinik mata tu dekat tingkat 3. Okey. Cik suami jadi driver hari ni, jadi dia kena parking lah, cari parking dulu. Okey, lepas ni ni dah sampai dah klinik dia. Klinik oftalmologi ke apa nama dia ni. Dah dapat nombor, kita tunggulah. Dah dapat nombor ni, kita tunggu untuk membaca dulu. Untuk test mata dia lah, first time ni datang, dia kena cek membaca dulu, boleh ke, nampak ke, tak nampak ke, macam tu. Tapi nenek ni cek tadi memang tak nampak. Jadi dah lepas titis ubat mata dekat kaunter satu lagi, baru pergi jumpa doktor yang untuk cek apa seluruh dalam mata dia ni. Ni doktor tu tengah bagi tahulah, dia boleh buat untuk operate mata, letak kanta palsu dalam mata dia untuk bagi nampak. Jadi ni cek dululah. Nanti 2 bulan lagi baru datang lagi, dia bagi temu janji untuk cek tekanan darah tinggi ke, kencing manis ke. Kalau semua okey, baru boleh proceed dia punya operate mata tu. Okey, ambil temu janji baru. Lepas tu dah boleh balik. Okey. Ni tunggu suami ambil kereta sekejap. Dalam perjalanan balik, kita singgah kedai makan, bagi nenek makan siap-siap dulu sebab dia mengadu lapar pula. Pagi tadi makan dah tapi lapar lagi. Okey, itu saja. Sekian dulu video untuk hari ni. Bye.